Assalamualaikum. Aduh. Okay, Assalamualaikum guys. So, hari ni aku mengai simple-simple pakai umpan kredit sahaja dekat panjang-panjang sungai ni lah. Nampak tengok. Okay, sepanjang-panjang sungai ni. Okay, aku dah pun try mengai 2 hari lepas. Dapatlah puyuh 2 ekor. Tapi puyuh aku hilang. Okay, puyuh aku hilang. Aku heran tu, di mana tak lompat keluar pada bekas. Jadi hari ni kita try lagi sekali. Tengok apa hasilnya pakai kredit. Dan aku nak sajalah mengai-mengai santai-santai kat sini. Nak tengok Ricky kawasan ni ada ikan apa. Jadi kalau yang baru saja, tentulah video daripada channel aku. Hopefully hampa boleh subscribe, like dan share kepada semua member hampa kan. Share ramai-ramai sikit tak apa. Okay, hopefully lah dapat aku capai aku punya target, iaitu 1000 subscriber aku. Yang pertama lah, buat pertama kalinya. Tak bisa rasa lagi ni. Jadi moga kita ada rezeki pada hari ni. Jom. Boy. Ikan yang pertama boy. Ikan yang pertama. Anak puyuh guys, anak puyuh. Kecilnya. Oh, puyuh lah. Kita mau. Kredit je. Casting. Oh, itu malas nak main casting. Hari tu ada tau, besar tak? Ada anak 20 lah. Kawan kot. Lepas tu tak tahulah tuman ke ni kan. Boleh try lah. Kita hari tu dapat. Okey, ikan pertama aku lepas balik lah, kecil kan. Banyak orang duduk main-main. Kenapa kan? Aku ni baru balik kerja malam. Boleh pergi? Aku ni baru balik kerja malam. Kerja teman nak mengai. Lepas balik no, sikit kan? Apa nampak tu? Terapung tu. Tahu dia. Tapi ke kok? Boleh ke santai berjemuk tu. Kenapa nampak lah ni? Ambil kamera. Nampak tak?
Labi-labi. Sini. Allahu Akbar. Keluar angin ringan. Tinggi ya. Sambung. Sambung. Jadi itu merupakan last ikan yang terakhir. Kita pun dah balik lah. Jadi aku dapat 4 ekor untuk hari ni, 2 ekor untuk yang hari yang sebelum ni. Beli harga ikan puyuh. Dalam duk mengai kat sungai, tak boleh apa. Malah nah. Puyuh saya. Boleh harga abang. Jadi apa yang aku boleh rumuskan, kawasan ni ada ikan biasa lah, ikan puyuh ke, ikan sepat ke, tengah kot ada sikit kan. Jadi ada 1 ekor, dalam tu ada 2 ekor. Jadi aku pun nak balik lah. Tengok hari ni aku 9 lebih lah. So, jadi terima kasih kalau hampa dah tonton sampai ke saat sekarang ni lah. Jadi hopefully hampa boleh tolong aku subscribe, like dan share video ni. Dan aku just cari konten lah kan, cari konten untuk mengai. Jadi mengai ni bukan semata-mata untuk pergi kelong, nak pergi tuah kan. Mengai kat sungai macam ni pun dah dikira mengai juga kan. Jadi aku bagi option lah kan, bagi idea kat apa untuk orang yang macam baru nak ceburi bidang memancing ni. Macam ni lah ni basic dia kan. Modal dia hanya menggunakan cekerik, kemudian apa pandai-pandai lah bubur kan. Dia eloknya jangan bubur teladung, sebab ikan puyuh dia takut sikit dengan sebarang bunyi ataupun kecepuk benda batu semua ni, dia lari. Okay, aku rasa sampai situ saja. Jom, aku pun nak balik lah ni. Jadi, terima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum, bye bye.